Tidak ada cukai baru untuk rakyat di bawah. Tapi gaji pegawai kerajaan naik. 2 hari sudah naik. Gimana? Tak terima kasih kat aku tadi pun. Umum begitu, terima kasih semak datang Perdana Menteri kata terima kasih lah naik gaji yang menghampa ni lah. Baik, berapa ni naik gaji ni, berapa untuk pegawai kerajaan ni untuk tahun ni? Tambahan 18 bilion ringgit tambahan. Tapi tak apa, hak mereka. Dia khidmat, dia kerja kuat. Polis tak kira waktu, pagi malam dengan tentera. Kadang utusan kena jaga laut, jaga darat, jaga sempadan, jaga bukit, tinggal keluarga berminggu, berbulan. Jadi kita bagilah pengiktirafan kepada dia. Itu naik, okey, 18 bilion. Kemudian rakyat minta kemudahan. Kita bagi tunai rahmah. Kita bagi SARA. Ada orang Mata Pasang tak dapat SARA, bagi tahu saya. Ada dapat tak? Dapat SARA? Tak abang. Baik. Berapa jumlah dia? 15 bilion ringgit. Bayang, jangan fikir yang lain. Jangan fikir bab hospital, tambahan gaji tambah 18 bilion ringgit. SARA tunai ramah tambah 15 bilion ringgit. Dari mana duit tu? Cukai tak tambah. Dari yang itu saya sebut penyasaran subsidi. Kita dapat 15 bilion. Naik elektrik untuk orang kaya dan untuk kelang, tak naik untuk rakyat. RON 95 turun untuk rakyat, naik untuk orang asing. Dapat berapa? 15 bilion. Yang lain, yang sakau ni, beli senjata sakau, beli buat hospital sakau, beli kontrak lain sakau, jual ayam sakau. Semua ni kita hentikan. Bawa seluduk pula barang, berpuluh-puluh kontainer barang. Kita hentikan sebahagian. Dia masih lawan. Saya terima kasih PDRM, AMLA, Kementerian Pertahanan, SPRM, LHDN. Berapa kita dapat setakat ini? Tadi sekitar 15 bilion selamat. Yang kita dapat daripada hentikan sakau, rasuah, gampeh, yang mana yang buat haram-haram ini, berapa dapat? 15,5 bilion ringgit. Ya, mudah dah.